Ada satu benda yang lebih kuat pada nasihat bini. Aku ada baca satu komen lah daripada seorang akak ni. Dia cakap suami dia start berhenti rokok lepas dapat berita yang kawan dia meninggal dunia sebab penyakit yang berkait dengan rokok juga. So bila aku baca komen tu, aku terus teringat lah satu benda. Sebenarnya ramai perempuan kat luar sana dah penat dah nasihat suami ataupun boyfriend dia untuk berhenti. Adalah yang dah marah, ada yang dah merajuk, ada yang dah menangis. Tapi kadang masalahnya bukan sebab dia tak dengar. Masalahnya dia belum jumpa sebab yang cukup kuat untuk dia berubah tau. Sebab setiap orang ada sebab yang berbeza-beza. Macam aku sendiri dulu, aku berhenti bukan sebab kesihatan. Serius aku cakap, aku berhenti sebab bila aku kira balik, aku punya modal hampir 6,000 setahun habis dekat rokok je. Masa tu aku rasa rugi lah. Ada orang pula dia berubah sebab dia tengok kawan dia sakit. Ada yang berubah sebab anak perempuan dia sendiri yang tegur je. Dan peliknya, benda yang bertahun-tahun isteri cakap tak jalan tu, kadang-kadang satu ayat daripada anak tu boleh terus masuk dalam hati bapa ni. Sebab tu kalau korang yang ada pasangan yang merokok, kau jangan fokus untuk suruh dia berhenti je. Kau cuba bantu dia cari sebab kenapa dia patut berhenti. Sebab bila dia dah jumpa sebab tu, peluang untuk dia berubah tu jauh lebih besar lah. So aku nak tanya perempuan dekat luar sana kan, kalau suami ataupun boyfriend korang berjaya berhenti rokok satu hari nanti, kau rasa apa sebab yang korang harap paling kuat buat dia berubah? Tu korang komen.